Waktu hujan-hujan tak ada payung, kau beli payung macam ni guys. Senang. Sebab bila kau buka pintu kan, dia terus tekan satu button, dia terus terbuka guys. Yang nak pergi kerja, nak pergi meredah hujan sambil ambil anak kau ke, anak kau boleh tumpah sekaki. Tutup balik, kau just tekan satu button, and then kau boleh simpan macam tu. Sangat-sangat mudah. Nak ambil anak kau, nak balik-balik ke kereta pun senang. Masuk kereta, ini contoh saja and then kau nak tutup payung, tak payah pakai dua tangan, tak payah macam dulu. Okay, settle, masuk kereta. Sangat-sangat mudah. Walaupun murah, dibagi sekali dengan sarung macam ni tau. Sangat-sangat kemas. Ataupun bawah macam ni je, sangat function. Tapi bila buka memang besar lah. Dia ada klip macam ni, so untuk kau gantung kat mana-mana kan, memang sangat-sangat kuat dan dia tak jatuh. Payung kau kena ribut ke apa kan, dia jadi macam tu kan. Buat je macam tu, nampak dia jadi normal balik. Sebab apa? Dia ada tertulang dan spring yang sangat-sangat kuat guys. Harga murah tapi sangat-sangat padu. So kalau korang nak payung ni, korang boleh tekan dekat beg kuning bawah tu.